Tahukah anda, di era ketika pakcik dan makcik anda mudah berubah muka menjadi syaitan belukar akibat di-spam iklan Apollo di TV2, antara siri Digimon yang boleh kita kategorikan sebagai S-tier yang amat hebat, iaitu Digimon Tamer. Siri yang luar biasa ini sememangnya berani memecah tradisi lama kerana ia membawa jalan cerita yang jauh lebih matang, penuh kegelapan, serta amat berbeza jika dibandingkan dengan konsep asal dunia digital bagi siri sebelum itu. Kehadiran siri ini juga amat tepat pada masanya kerana ia berjaya mengubat luka siri kegagalan Digimon Zero 2 yang sering dibayangi oleh kehebatan era kegemilangan watak Taichi dan kawan-kawan. Antara momen paling ikonik dan sukar dilupakan oleh semua peminat tegar pastinya terjadi apabila watak Impmon berubah menjadi Belzemon semata-mata untuk balik ke dunia digital dalam bentuk paling cool Blast Mode. Dia tanpa ragu-ragu telah menukarkan pistol mainan biasa kepada sebuah senjata cannon blaster yang sangat hebat. Secara kesimpulannya, pengajaran utama yang dapat kita ambil daripada penceritaan siri ini adalah tentang betapa besarnya nilai persahabatan sejati. Bak madah orang Sarawak. Kimak sayang kita.